turun, Masya Allah, dia ada kat depan saya. Tengok muka putih merah semua, saya terpujat tuan, terperanjat dan tak boleh cakap apa. Dan tak ada orang pun depan saya kecuali dia. Escort, bodyguard dia apa semua belakang dia. Saya kata, apa nak buat? Ari pun terpujat, tapi dia kat belakang dia ambil BlackBerry dia. Dia pun macam momen tu still tau, Ustaz. Macam still tau, stop, masa tu terberhenti. Lepas tu dia senyum pada saya. Saya pun dia hulur tangan, dia salam, lepas tu dia masuk kereta, dia jalan. Saya salam. Ari pun nampak sebelum dia nak masuk tu cepat-cepat lari, salam juga, dia salam, dia masuk kereta, dia jalan. Tengah hari sebentar kita sembang, betul ni, betul tak betul ni, tak percaya kan. Duduk macam dalam bimbang. Semua soalan tu bertanya macam-macam pada sampai saya telefon mak saya. Saya kata, ibu, tahu tak saya jumpa siapa? Saya jumpa Imam Mekah tu yang baca Qunut Nazilah nangis-nangis doa tu kat mana tu? Kat mana? Mak saya cuma jawab gini, adalah Allah nak beritahu kamu sesuatu. Jadi lepas kejadian tu tuan, saya kira kalau tak cukup dengan sepakan, terajangan dan sebagainya lagi, saya tak tahu. Sebab ada orang dia lalu benda-benda itu. Saya lalu dalam perjalanan yang cukup indah dan lepas nak tahu tak satu fakta yang lagi menguatkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu. Berapa bulan lepas, selepas berapa bulan peristiwa ini, saya berjumpa dengan imam tua Masjid Alwi di Kallang, Ustaz Zahid. Dia cakap saya, anda tahu tak masa anda main anak betul kan? Oh ya ke Ustaz, minta maaf saya tak perasan. Saya dah tengok imam sudah, saya terperanjat. Saya duduk diam, kita pun duduk sah jauh sikit ya. Jadi soalan yang orang bertanya, takkan masjid tu orang tak tahu Imam Mekah nak mari, hang boleh senang-senang dapat akses itu? Ada orang tanya itu kan? Tuan-tuan, itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah mengatur untuk sambut dia. Patutnya Imam Sudair dan entourage pergi ke Masjid Putra di Kallang, tapi Imam Sudair tak nak. Dia kata, aku nak pergi masjid ni. Saya tak tahu. Imam Zahid ni cakap dengan saya, kami tak peranjat saya, standby apa yang patut, apa yang sempat ni. Pasal dia tukar plan last minute, orang menunggu beratus di Masjid Putra. Subhanallah, itulah saya kata tadi, benda yang memang Allah Ta'ala nak saya jumpa dengan dia. Mudah-mudahan saya ni sedar daripada tidur ya panjang. Itulah saya kira apa yang saya boleh kongsikan. Sebab kita manusia sebagai hamba Allah, sebagaimana tajuk kita hari ini, selalu lupa nak diingatkan constantly, diingatkan supaya kita beringat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya cerita tadi, ambil pengajaran daripada peristiwa itu. Bukan peristiwa saya jumpa Imam Sudair, tetapi barakah daripada doa ayah dan ibu. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan kat sini tak putus-putus dalam solat, setiap masa nak doa yang baik untuk anak-anak. Jadi jangan terus putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berdoa, sebab itulah kekuatan kita sebagai orang Islam. Dan sungguh duduk di dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bagaimana nak keluar daripada penjara? Tuan, jawapan tadi dah ada diberi oleh para ustaz kita. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian itu. Sesungguhnya benda apa pun Allah kata jadi, jadilah dia. Tadi tak ada benda yang mustahil. Punya banyak tempat, orang setiap hari pergi umrah. Setiap hari ada orang pergi umrah dan haji. Tapi balik cerita, ada jumpa Imam Mekah? Tak jumpa. Ada kawan saya, sahabat saya, tiap bulan pergi menguruskan jemaah umrah bila musim ni lah. Lepas tu dia sendiri pergi umrah haji. Bila tanya dia, Syekh, takkan tak pernah dapat Syekh? Tak dapat Syekh, hantar ni memang Allah pilih. Dia pun jawab tu dengan sedih. Dia kata, aku pun tak dapat. Dia kata, tuan-tuan bayang, saya pun masa tu saya tak faham perasaan. Dan saya tak tahu nak cakap, saya ni apa. Ada orang tanya, dah sudahlah, macam besar sangat jumpa dengan Imam. Saya bukan soal karamah.
Saya cakap manusia ni perlukan sebab. Jadi sebab bagi saya memang itulah sebab. Punya susah seorang cebon nak datang dekat ke masjid, datang pula ada niat saja Allah Ta'ala aturkan terus jumpa suasana baik-baik, kemudian sampai penutup dia, ni kata Allah barangkali aku jumpa ke hang ni, tak nak tobat lagi ni, aku jumpa dengan Imam Mekah, tak cukup terang lagi. Itulah pengajaran yang depan. Jadi apa yang saya boleh sebut, mudah-mudahan kita dengar benda ni, kisah ni, tetap ambil pengajaran dia ialah kalau apa-apa pun kita buat, rahmat Allah ni pasti datang kalau kita sentiasa minta dan jangan putus harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam, itulah saja dapat saya. Semoga tuan tanya dapat berbuah hatilah, insya-Allah. Allah alam. Terima kasih.